masalah gadget ni yang kita kena kurang. Sebab apa? Pertama, menyebabkan kekurangan tidur. Kurang tidur. Tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Macam mana nak tidur? Macam mana nak tidur? Mencahaya muka kau tengah malam tu. Bukan sebab iman, sebab cahaya phone kau tu pancar kat muka kau. Kan? Sampai kan dah ngantuk ni, tergentak kena. Kalau tergentak dah segar pula dah tergantuk kat kepala. Kan? Lagi satu lagi, kadang bermesej-mesej sebenarnya pun jadi masalah rumah tangga. Sebab apa? Kalau suami isteri duduk berdua dekat satu ruang tamu, meja makan, please lah, jangan salah seorang leka dengan phone. Suami ni dia nampak macam selenga macam tu. Dia tengok TV, dia tengok bola, tengok apa, dia perhati tu. Tengok phone. Kita tak nampak dia perhatikan kita. Itu juga asbab mula-mula bibit-bibit keruntuhan rumah tangga. Lepas tu sibuklah abang ni, kerja je. Time duduk sebelah, kau sibuk apa? Layan WhatsApp, kecang-kecang, Shopee. Jangan kan. Keren, Shopee.